Hi and welcome back to our educators. So for today, I nak record video untuk menjawab soalan past year, okay, kompilasi soalan percubaan SPM 2022 iaitu latihan untuk bab 2 tingkatan 4 bagi subtopik 2.1 konsep asas jirim. So this video saya akan buat fully dalam bahasa Melayu. So nanti saya akan buat for English version jugalah. Okay, so pertama, soalan daripada Pahang PPD Jerantut. Okey, antara yang berikut yang manakah merupakan contoh bagi jirim? Okey, jirim. So what you faham berkenaan dengan jirim? Jirim ini satu, dia mempunyai jisim, dan kedua, dia memenuhi ruang. Betul tak? Ini dua je sifat dia. Okey, memenuhi ruang. Kalau tak percaya saya boleh tengok textbook lah. Okey. So antara semua ini, haba ada jisim ke? You boleh weight ke you punya haba? 3 kilo, 4 kilo? Tak boleh. Cahaya lagilah tak boleh. Air dan api. So which one? Of course lah air. Sebab api pun you tak boleh nak timbang. So jawapan dia C. Ingat benda-benda yang naturally exist. Okay, haba naturally exist. Saya panaskan dia akan exist. Cahaya pun sama, cahaya matahari. And api. So jangan you kata api pula jawapan dia. Okay, next question. Antara berikut yang manakah merupakan contoh bagi jirim? Sama juga contoh bagi jirim. So, haba bukan air dan juga cahaya. So, jawapan you adalah, air pula, udara. Udara. Okay, itulah jawapan tepat dia. Okay, next one. Antara berikut yang manakah suatu unsur? Okay, unsur ini maksudnya family dia jadi, dia tak gabung dengan orang lain. So, nak tengok unsur ke dia sebatian ke, kena ada formula kimia dia. So, air, H2O, neon, Ne, oxygen, O2. Okay, so first kita tengok air dulu. Okay, air ni H2O, dia ada dua family. Okay, so dia adalah sejenis sebatian, bukan unsur. Okay, neon. Neon ini dia satu je huruf besar, dia satu atom, dan hanya family neon saja yang ada kat sini. Okay. Then yang ini oxygen. Okay, O2. Okay, dia kata O2 kan. Okay. So unsur ini biasanya family dia sahaja. Okay. So antara B dengan C, yang paling tepat adalah B. Okay. Sebab oksigen ni dia ada dua tau. Kita tengok O2 kan, O dengan O. So dah dikira benda ini sebagai satu sebatian dah. Okay. So memang C tak sesuai lah. Then yang manakah terdiri daripada satu jenis atom sahaja? Kalau atom saya suruh you ingat satu huruf besar. So yang mana ada satu huruf besar sahaja? Udara you ada CO2, you ada O2. So tak boleh lah. Okay, ferrum, Fe sahaja. Dan air, H2O. Dan naftalina. Naftalina you tahu kan? Naftalina apa formula dia? Tapi by somehow naftalina ni adalah bukan atom. Okay, tak apalah. Kita tunjuk kat buku teks kan what is the answer. Okay, come. Pergi kat chapter 2. Oops. Menyampainya. Chapter 2. Banyak pages. Naftalina you adalah this one I guess. Ni naftalina C10H H8. So C10H8 adakah dia sejenis atom? Of course lah tidak. Okay, sebab kan saya kata atom ini dia satu huruf besar je. Ni ada dua huruf besar. Ni pun sama. So jawapan tepat adalah B. Okay. Apakah jenis zarah bagi neon? Okay, neon ini grup mana? Okay, neon ini dia sebenarnya kumpulan. Yes, kumpulan 18 kan? Okay. So kumpulan 18 dia wujud sebagai apa? Atom sahaja. Okay. Ingat neon ni atom sahaja. You tengok ahli-ahli kumpulan 18. Okay. I give you dalam silibus yang you belajar. Kumpulan 18, which is your gas nadir or gas adi. Semua atom. Semua tu adalah atom. Okay, dia tak ada dua-dua kat belakang. Okay, so you ada helium kat sana, you ada argon, you ada radon, you ada neon, you ada macam-macam ada kat sana. Okay, example dia lah.
Okay. Then, next, soalan perak pula. Antara berikut yang manakah wujud sebagai atom? Atom maksudnya ada berapa huruf besar? Satu huruf besar sahaja. Mg sahaja. Gas nitrogen N2. Naftalena C10H8. Betul tak C10H8? Yes, betul. Okay, plumbum 2 bromida. Okay, yang ini kalau you dah hafal jadual anion cation, you boleh buat lah. Plumbum 2 adalah Pb2+, bromida adalah Br-. So silangkan the charge Pb Br2. So kenapa saya tak buat kurungan untuk Br? Sebabnya dia ada satu huruf besar je. Br, B je huruf besar, R huruf kecil. So tak payah buat kurungan. Kalau let's say B pun huruf besar, R pun huruf besar, baru kena buat kurungan. So dia punya formula adalah Pb Br2. Okay, Pb Br2. So you itself tahu atom ni berapa huruf besar? Satu huruf besar sahaja. Mg, yes, dia memenuhi syarat satu huruf besar je. Nitrogen ada N2, kiranya N dan N ada 2 N. Okay. Naftalena ada C10H8, of course lah, tak boleh. Plumbum 2 bromida pula, dia P dan B, ada 2 huruf besar. Okay, plumbum 2 bromida ini adalah apa? Molekul ke, atom ke, ion? Semestinya dia bukan atom lah, sebab dah ada 2 huruf besar kan. So molekul ke? Okay, ingat molekul ini you punya semua, okay, all your unsur itu adalah bukan logam, baru dikira dia sebagai molekul. Okay, so say for example lah kan, in your jadual berkala ni, jadual berkala you, pandai-pandai lah you flip you punya buku and tengok. Okay, so cuba cari PBU kat mana. Okay, PBU, plumbum you somewhere kat sini saya rasa. Ni, plumbum. Okay, plumbum you logam ke bukan logam? Tengok, dia warna hijau, so logam. Plumbum hijau, bromin, Br. Cari Br. Mana Br? Ni Br. Br pula bukan logam. So you ada logam dan bukan logam. Betul tak? You ada partner yang berbeza. Jantina yang lain-lain. So kita panggil dia sebagai ion. Dapat tak? Kalau C10H8, okay. C, cuba cari Cu. C bukan logam. H bukan logam juga. Dua-dua bukan logam. So ini adalah molekul. Tu je cara dia. Ion, logam dan bukan logam. Molekul, semua bukan logam. Okay. Then, nitrogen ini, you rasa dia apa? Atom ke, molekul ke, ion? Okay, jom tengok nitrogen ni apa at first. Nitrogen ni dia adalah bukan logam. So, bukan logam satu ciri dah. Okay, lepas tu, dia ada 2 kat bawah. So, dia dikira atom ke, molekul? Of course lah molekul, sebab atom satu huruf besar je. Okay. So, ini adalah molekul juga. So, kejap saya tutup punya periodic table. Kalau perlu, saya buka. Okay, then magnesium je ada satu huruf besar. So, ini je lah dikira atom. So, jawapan tepat you adalah A. Dapat? Okay, next one. Soalan Terengganu. Antara berikut yang manakah bukan merupakan unsur? Apa saya kata kalau unsur? Only family dia sahaja. Okay. So ammonia. Ammonia ni NH3. Okay. Metana. Macam mana saya tahu? Okay. Metana ini you akan belajar pada bab 5. Bab 2 tingkatan 5. Sebatian karbon lah. Okay. You akan belajar pada bahagian alkana, alkina semua itu. Okay. So metana ini dia punya formula adalah, you kena tengok formula apa tu? Alkana, alkina lah. Okay. So as for your knowledge, saya bagi tahu CnH 2n tambah 2. So met ini dia satu karbon. So CH4. Okay, CH4 lah formula kepada metana you. Okay, basically metana ni dia ada karbon dan hidrogen lah. Okay, naftalena banyak kali you dah jumpa. C10H8 dah lekat ke kepala otak. Oksigen O2. Okay, unsur ini hanya family dia sahaja ada. Okay, apa saya maksudkan dengan family dia? Okay, contoh. Cuba tengok ammonia ni. N dengan H kan? N satu family, H satu family. Sebab unsur ini basically dia kena ada satu huruf besar je tau. Sama macam atom juga lebih kurang. Okay, so kalau saya ada nitrogen saja dikira unsur. Tapi dia pergi gabung dengan hydrogen. Okay, ada 2 huruf besar dah. 2 different family. Okay, so tak boleh lah. Ammonia bukan unsur. Metana pula carbon satu family, hydrogen satu family. Tak boleh. Naftalena pun sama, carbon lain family, hydrogen lain family. But ini oksigen O saja ada, family O saja yang ada. So disebabkan family O saja ada, inilah you punya
Jawapan yang paling tepat. Okay. Then, bahan manakah merupakan sebatian? Okay, sebatian. Okay, so cuba tengok. You ada air, H2O. You ada carbon. You ada air, udara, O2 ada, CO2 ada. Okay, you ada emas, gold. Itu saya rasa aurum, AU. Okay, emas. Okay, so dia tanya sebatian kan. Okay, so antara air dengan udara. Kenapa? Sebab sebatian ini ada family-family lain. Emas ini AU saja, family A dan U. Dia sekali tahu A dengan U ni, sebab unsur tu memang ada huruf kecil. So dia dikira satu family. So ni adalah satu atom. Okay, sebab ada satu huruf besar saja dan dia adalah unsur. Okay, sebab ada family AU saja, atom, dan ni adalah unsur. Carbon pun sama, dia ada satu huruf besar saja dan ada family carbon saja, ni atom dan unsur. Okey, udara ni macam mana? Okey, ada O2 dan CO2, saya faham. Tapi boleh compare kan dua-dua ni. Udara ada banyak, dia tak specify. Even H2 pun satu udara juga, gas hidrogen kan. So paling tepat, dua-dua boleh diterima. Kalau udara dia kata CO2, memang tu yang betul lah. Tapi dia ada dua choices dan yang paling jelas, air ni ada dua family. Ada family hydrogen, ada family oxygen. So saya pilih air. Saya pilih yang paling tepat tau. Okay, so A lah jawapan dia. Okay, now move to soalan Melaka pula. Okay, so Raja 11 menunjukkan susunan zarah bagi bahan P, Q dan R pada suhu bilik. Okay, P, Q dan R. Okay, bahan P, Q. Okay, dah tengok susunan macam ni kan, dia indicates apa? Dia indicates keadaan jirim. Keadaan jirim saya pernah bagi tahu kan kat student saya pernah bagi tahu keadaan jirim dalam silibus ada 3 saja. Pepejal, cecair dan juga gas. Okey. So nombor 3U adalah gas. So pepejal, P, Q dan R. Siapakah pepejal? Siapa yang paling rapat-rapat itulah pepejal. So Q ni lah pepejal. Okey. Then P ni apa? P ni gas. Kenapa? Sebab sangat jauh-jauh. R ni pula cecair. Okey. So A, dia kata P ni bromin, Q magnesium, R oksigen. Okey, oksigen ada tak dia exist sebagai cecair? Tak, oksigen selalu exist sebagai gas kan. So A dah salah. Okey, then B, dia kata oksigen gas. Okey, Q bromin. Okey, bromin ini dia boleh ke exist sebagai pepejal? Ingat kalau pepejal ni dia logam tau. Bromin ni bukan logam. Mana saya tahu bromin ni bukan logam? Tengok you punya jadual berkala. Dan cecair, ada ke cecair yang mula dengan magnesium je? Tak ada. Kalau magnesium klorida ke, ada cation and iron, boleh lah kata kan. So wrong juga. Okay, and you know the best hint is boleh tengok dari segi gas. So gas ni ada pada oksigen dan magnesium. Magnesium ada ke wujud sebagai gas? Ada ke you belajar gas magnesium? Tak ada kan. So obviously ni salah. Okay, so the possible answer yang you boleh tick pun B dengan C. Ini kena tengok step by step lah. So kalau B dengan C, saya kata pada cecair lah. Mana ada cecair magnesium? Mana ada pepejal bromin? Okay, magnesium yang boleh jadi pepejal, cecair boleh jadi bromin. Sebab bromin memang wujud sebagai cecair pada kumpulan 17. Okay, so jawapan yang paling tepat you adalah C lah. Okay, jawapan you adalah C. Soalan macam ni you kena tengok every single thing and baru tick tau. Tak boleh main tick sahaja. Ni soalan favourite saya. Tentukan atom, molekul dan ion. Okay, so ammonia. Apakah formula ammonia? NH3. Natrium klorida, NaCl. Carbon, C sahaja. Carbon dioksida, CO2. Bromin, Br2. Hydrogen, H2. Sulfur dioksida, SO2. Kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 ialah Cu2, sulfat adalah SO4 2-. So 2 tambah 2 tolak, so boleh hilang. So jadi CuSO4. So jawapan dia adalah CuSO4 lah. Okay, untuk kuprum 2 sulfat. So CuSO4. Natrium Na, magnesium Mg. Okay, mercury, raksa, Hg sahaja. Okay, then lithium oksida. Lithium adalah Li+, oksida O2-. Silangkan charge, Li2O lah. Okay, so saya letak kat sini Li2O. Okay, so dah macam ni. Sekarang you cuba tengok atom. Siapa yang betul kat atom? Atom ni saya sudah you ingat apa?
Atom ada satu huruf besar sahaja. Satu huruf besar sahaja. Okay. So, NH3, Mg, Na, Cu, SO4. NH3 ni dia ada dua huruf besar. So, A dah salah. D pula. Ada dua huruf besar. C dengan S. Tak boleh. Salah. Okay, so jawapan you between magnesium dan juga natrium. Okay, cuba tengok ion. Okay, ion saya suruh you ingat apa? Ion, you kena ingat you punya partner adalah logam plus bukan logam. Dia akan ada dua-dua, logam dan bukan logam. Cikgu mana nak tahu dia logam ke bukan logam? Tengok jadual berkala unsur awak. So when you tengok jadual berkala unsur, lithium you adalah logam, oksida you bukan logam. Kalau you nak kata raksa Hg je ada. Mana dia punya logam tu? Mai saya tunjuk jugalah, tak apa. Okay, nanti kata saya tak tunjuk pula. Hg. Cari Hg kat pinjam jadual berkala unsur. Ni. HDU. Dia adalah logam saja. Ada logam saja, tapi dia tak ada bukan logam. Dan Hg ini ada satu je huruf besar. So dia adalah atom. Boleh ke dia ke ion? Tak boleh. So automatically B pun salah. So jawapan betul you adalah C. Macam inilah saya tentukan. Okay. Kalau molekul, you boleh tengok. Semua bukan logam. Okay, saya rasa dalam channel kita pun saya dah upload video untuk nak tentukan yang mana logam, yang mana bukan logam, dan cara nak tentukan atom, ion dan molekul. So you boleh check video tu. Saya bagi tips. Sama lah tips macam saya bagi tips macam tu lah. Atom satu huruf besar, ion logam dan bukan logam, molekul semua bukan logam. Okay. Then jadual 1. Okay, ini semua soalan-soalan favorite lah untuk this particular part. Okay, which yang perlukan you untuk faham dengan lagi detail. Okay. So sebenarnya banyaklah soalan yang tinggal lagi. Oh, banyak, sangat banyak. Okay. So by somehow saya rasa video kali ni saya akan teruskan lagi sikit maybe. Then saya akan stop. Okay, saya akan stop kat sini kot. Saya akan siapkan dengan soalan Kelantan ini. Then next video saya nak you, next soalan saya nak you attempt dulu. Then you check my video. Okay, you can check my video. You can see lah how do I explain the each and every single concept. Okay. So wait, mana dia? Kat sini. Okay, so jadual 1 menunjukkan takat lebur dan takat didih bagi beberapa bahan. Table 1 shows semua-semua tu. Okay, bahan yang manakah merupakan gas pada suhu bilik? Okay, nak kenal pasti soalan ni, you kena faham maksud takat lebur dan takat didih dulu. Apa you faham dengan takat lebur? Berlaku proses peleburan. So dia bertukar jadi apa ke apa? From pepejal menjadi gas. Kalau takat didih kan, so cecair menjadi gas. Silap. Apa pula pepejal kepada gas? Pepejal kepada cecair. I'm sorry. Okay. So sekarang you nak buat table. Okay, so let's say saya buat untuk bahan P dulu. Saya buat P kat sini Okay, P kan. Okay, saya tarik satu line panjang-panjang. Okay, saya label dulu. Ni 80. Ni 120. Okay. Tadi siapa kata kat saya 80 ni apa? Takat lebur kan. Dia kata 80 takat lebur. So maksudnya sentuh 80 ini dia dah jadi cecair. Dapat tak konsep tu? Sentuh suhu itu dia dah jadi cecair. Sama juga yang ni. Sentuh 120 dia dah jadi gas. Okay, kira dia dah tukar fasa dah. Okay. So sebelum ini maksudnya pada 70, 60, 50 dia adalah pepejal. Okay. Dan kat sini dia adalah cecair. Dan after 120 dia adalah gas. Ni cara kita tentukan. Okay, tak apa, saya tunjuk another one example untuk Q pula. Okay. So tarik line panjang-panjang. Okay. Letak dulu suhu tu. Okay. So 50. Lepas tu 95. Okay. So 50 adalah takat lebur. Maksudnya sentuh 50 dah menjadi cecair dah. 50 sampai 95 dia adalah cecair. So in between dia adalah cecair. So sebelum tu dia adalah pepejal. Okay. Dan sini dia adalah gas. Kenapa? Sentuh 95 dia kata takat didih. So cecair ni dia dah jadi gas. Okay. So dia tanya yang manakah merupakan gas pada suhu bilik. Okay. Cuba tengok yang P.
Okay, P pada suhu bilik. Maksudnya suhu bilik you berapa? You tahu suhu bilik you adalah 27 degree Celsius lah. Normally kita consider lah. Okay, 27. Okay, cuba tengok. Dia kata gas tau pada suhu bilik. P ini pada suhu bilik. Depan lagi. Pepejal. Ni pepejal. So, of course lah P dengan Q tak boleh. So, padam lah P dan Q. Okay, cuba you buat untuk R dengan S pula. Okay, saya buat untuk R dululah. Okay, kat sini R. Okay, sorry tau, page dah penuh. Okay, R. Okay, so R ni negatif 9. Okay, sini 20. Okay, so cuba tengok. Pada negatif 9 ini, dia kata takat lebur. Betul tak? Okay, so sentuh je negatif 9, dia jadi apa? Cecair lah, sebab kan takat lebur kan. So sebelum itu kat sini dia adalah pepejal. So daripada negatif 9 sampailah 20 dia adalah cecair. Sentuh je 20, dah kata takat didih. So dah jadi gas. So 20 ke atas dia adalah gas. Suhu bilik saya kat sini. Ni gas kan 27. Suhu bilik kan 27 kan. So masa suhu bilik R ini adalah gas. Okay, put a tick lah. Betul. Okay, so you punya answer sekarang either B atau D. Betul tak? Okay, tapi you dah kata satu U, which is P you salah. So automatically jawapan tepat you adalah nak tak nak D. Dapat tak? Ini konsep soalan ni. Okay, so please you buat dulu. You buat line macam saya and you fahamkan maksud takat lebur takat didih. You fahamkan maksud takat lebur takat didih. Tentukan dia dari fasa ke mana ke mana. Always kalau takat lebur pepejal kepada cecair, takat didih cecair kepada gas. Faham? So you buat line macam ni. I want you to buat soalan-soalan selebihnya. Ada lebih kurang banyaklah juga. Okay, so yang selebihnya saya akan bincang dalam video seterusnya. Okay, ada lebih kurang dalam 15 soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 soalan lagi. So saya akan bincang dalam video part 2. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih and bye.